Nafisa nak pergi mana? Johor. Bajunya. Astagfirullahaladzim. Tadi aku masuk kat situ, keluar situ. Dengan lodeh, ayam masak kicap, ayam masak sambal dengan sambal kacang. 7, 8, 9, 10, 5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Apa tu baca ni? Allahu Akbar. Ayam masak kicap, lodeh, juga ayam goreng. Ni apa? Manifest tak? Jom buat puzzle. Contoh dia gini. Saya pernah buat macam ni. 20 minit aku datang rumah kau. Sebab negeri Johor lah negeri aku. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Baik. Alhamdulillah. Kau seorang je aku tulis. Jawi. Inilah wang bagi menggantikan ada ni tak nasihat kat butet. Dad, kau kena ingat kau asalnya keluar. Semakin lama semakin Sakit. semakin sakit. Cantik lah, cantik. Bau pun sedap je. 我的名字叫凯尔，我今年9岁。 Macam tolak ni boleh? Jangan pegang bawah. Macam tu. Kalau Nasa pegang kat bawah sini, dia akan lebih shaking tau. Tapi kalau Nasa pegang situ, dia kurang shaking dia. Bajunya. Astagfirullahaladzim. Baju yang penting. Ni lah penting. Nafisa. Kalau tak raya. Astagfirullah. Subhanallah. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semula ke YouTube. Pada bulan Ramadan ni memang kita tak ada konten langsung sebab kita tumpukan untuk beribadah. Kita tak buat konten, cuma hari ni baru kita nak buat konten. Hari terakhir kita akan sambut perayaan Hari Raya pada 1 Syawal. So hari ni last Ramadan dan perjalanan pulang ke kampung, harapnya kita dapat konsisten buat konten-konten. Kalau ikutkan at least seminggu sekali. Sekarang ni kalau ikutkan yang last kita buat konten motor bulan lepas lah. Jom kita sambung menyediakan konten-konten yang best, especially konten-konten yang bermanfaat lah kepada semua. Okay, stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita kat mana sekarang dah ni? Melaka. Weh, Nasa macam mana tahu? Lama kan? Basuku baru sama Melaka. Apa tu? Johor. Garut tak? JDT. Okay, kita dah nak sampai dah. Lagi berapa minit? Berapa kilometer lagi? 1 jam 16 minit. Lagi 111 kilometer nak sampai. So sekarang ni kita dah sampai. Hujan semua kan, jadi kereta auto dekat car wash Smart Cyclone yang apa nama? Pandu lalu. Kita terus cepatlah, tak adalah nak tunggu apa semua. Blanket je bang. Apa maksudnya? Dah pakai tadi ke blanket? Oh, dah turun ke untuk cuci luar sahaja? Tak, memang dah blanket. Sebelum ni nampak tu mula 15 bulan baru je. Sebelum ni dia 13 kata silap. Luar saja. Tadi aku masuk kat situ, keluar situ. Berapa? RM9. RM9. Kalau tak buat tayar berapa? RM1. So RM8 lah. Oh okey. Nampak tu. Nampak tu. Dulunya RM2 je. Sekarang dah RM8. Dah kurang RM2. A few moments later. Nah, kejut Nafisa. Baru bangun. Tadi baru bangun. Dah lah. Jom kita tengok. Ya Allah, letak pasti. Kita ada yang masak ketupat. Mak, berapa mak ketupatnya? So dalam 100 jugalah. 1 lebih. Bagi garam. Tak berapa? 2 sudu. Ni garam kasar. Lepas tu nak kacau. Ini adalah ketupat Johor. Ketupat Johor ni dia tak sama dengan ketupat dekat Pantai Timur. Pantai Timur dia ada ketupat dia. Dan isi dalam ketupat pun berbeza, tak sama. Macam ketupat kat Johor ni, ketupat dia ketupat beras. Beras semata-mata. Lepas tu cara ketupat punya bentuk pun berbeza. Macam ni dia macam bentuk diamond. Ketupat palas bentuk macam mana? 3 segi Dalam dia isi dah apa? Pulut.
Nah, dengan santan kan? Yang ni semata-mata beras. Aku pun tak tahu sebenarnya. Memang ketupat ni memang aku favourite gila. Aku suka gila ketupat ni. Memang tak sabar sebab nanti akan makan dengan lodeh, makan dengan ayam masak kicap. Ada juga ayam masak sambal. Ada juga dengan sambal kacang. Tapi sambal kacang aku tak minat sangat. Sambal kacang aku tak minat. Aku lebih suka yang kuah yang kurang-kurang manis. Sebab sambal kicap tu manis tau. Beginilah rupanya untuk ketupat beras. Kita bagi rendam dulu garam. Okey. Ni ada daun pandan supaya dia lebih wangi Agak-agak pukul berapa baru habis? 8 jam. 11, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Dah 5 jam. Masak kicap. Masak kicap. Laila nak apa Laila? Nak ni? Ni. Sini. No, kenapa no? Oh, ni. Ambil lah. Mak, Lot baru sampai. Buka lampu. Buka lampu. A few moments later. Laila. Ya Allah. Kenapa awak buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Janganlah belajar macam tu. Tak baik kasar-kasar. Selalu dia buat yang agak amat boleh pula. Lah, dia kan kecil lagi. Kesiannya. Okey tak? Kau awak sama. Awak okey tak? Ni. Dah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu pasal? Aduh, kali dah. Allahumma lakal hamdu wa bika mantu ala rizqi wa tawfiq. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladdallin. Ayam masak kicap, lodeh. Ada juga ayam goreng. Ini Aisyah, ini Azalia, ini Amna, ini Zakaria. Makanlah. Makan tak? Kat malam je. Ni apa? Manifest tak? Kat malam. Muka beria Buka ke? Ni. Buka ni. Mami kat rumah. Wah, cepat. Jom buat puzzle. Sediakan tengah-tengah tu. Okey, semua Nafsa ajar buat macam mangkuk. Ambil, seorang ambil. Sana warna biru dengan merah. Tu tak payah. Biru merah. Seorang satu. Okey, buat semua kat atas ni tau. Dia besar ni. Nampak tu contoh? Tu besar tu. Mana nampak tu? Ni boleh. Wah, senangnya. Abah yang ajar kan. Contoh dia gini. Saya pernah buat macam ni. Boleh? Dah siap. Senang je. Okey, yang warna kuning letakkan kuning, warna hijau letakkan hijau. Hijau sini. Warna merah sini. Hijau sini. Hijau sini. Dah siap. Uzun berak. 20 minit aku datang rumah kau. Ya ke? Bukan rumah kau KL, mampu rumah KL tak datang aku. Sebab aku kat Pulau Perdana ni jap. Okey, right. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 10.52. Memang niatnya nak bayar zakat fitrah, bukan tak ingat. Tapi memang sengaja nak bayar zakat dekat Johor. Sebab apa? Sebab negeri Johor lah negeri aku. Niatnya nak bayar kat Amil dekat orang kampung aku ni. Namanya Hadi, Imam Hadi. Bila nak bayar dia cakap nak online ke nak
nak bayar pakai tangan. Nak pakai tangan lah kan, baru ada feel dia sikit. So kita tunggu, harap-harapnya tak kena sidai lah ya. Sebab banyak benda nak kena buat ni. So selesai dah hari ni punya malam raya, dapat takbir sama-sama, tolong mak masak kat dapur, basuh pinggan, clearkan sinki yang tak terurus tadi. Alhamdulillah dapat bantu jugalah. Tu je, baru cakap. Inilah Tuan Haji kita. Ni Tuan Haji kita ni. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Baik. Alhamdulillah. 20 ke 12? Marahan ni, kalau kau marahan macam mana? Kau makan berapa? Aku dalam tempatan campur beras import. Sama-sama. Nak bayar zakat? Amil cari pembayar. Bukan kita jadi amil. Bayar. Sibuk. Buat sibuk. Boleh dah tidur? Boleh dah tidur? Tak cukup tidur duk, tak cukup tidur. Ni zaman-zaman kawan-kawan dulu masa sekolah. Aku tak tahu apa besok. Kau seorang je aku tulis. Jawi. Apa alasan kau tulis Jawi? Mim kan? Alif dan Mim ya? Kau boleh komen Jawi aku buruk. Ini resipnya, RM5. Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku dan tanggunganku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saya terima zakat fitrah Tuan Haji Ahmad Fadli bin Adam pada tahun ini sebanyak RM60. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih ni. Ni tak nasihat kat Butet. Kat Butet. Butet, kau kena ingat kau asalnya peluang. Okey, so beginilah keadaannya. Semakin lama semakin Sakit. semakin sakit. Ya. Semakin menjadi 1000 pieces ni. Saya pernah buat 1000 macam ni. A few moments later. Jom. Time untuk angkat ketupat. Sedapnya bau dia. Memang bau pandan, daun pandan ni. Cantik lah, cantik. Bau pun sedap je. Lagi ke? Dah. Biasa tak sampai. Lagi. Dah. Sepitnya satu-satu ni. Okey, ya, boleh balik. Tekan dia pula. Silakan. Soalan 2 kali tau. Cakap. Sekarang ni kita tengah masak ketupat. Cuma kena basuh. Basuh? Ketupat tu kotor ke? Tak. Sejukkan. Okey, versi Cina pula. Cakap. 现在还没ketupat 我的名字叫凯尔我今年9岁我要祝大家 Selamat Hari Raya Aidilfitri maaf saya dah mati Ini proses untuk memerah. Air. Kat. Lepas tu sidai kat dalam. Bukan ni. Oh, ya. Gimbal apa? A lot has changed.